Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tanggal 24 hari bulan 2 2025 telah berlangsungnya program Jom ke Sekolah, Guru Penyayang, Sambutan Hari Lahir dan Mentor Menti. Majlis ini dirasmikan oleh Tuan Pengetua Encik Roslan bin Khalid. Tanpa membuang masa, kita saksikan. Okey, baik. Pada hari ini kita melancarkan program Jom ke Sekolah, Amalan Guru Penyayang, Sambutan Hari Jadi dan juga Mentor Menti. Objektif utamanya adalah untuk memupuk kasih sayang di kalangan pelajar SMK Buyung Adil antara pelajar dan juga guru-guru. Selain daripada itu, membentuk sikap yang baik di dalam diri pelajar seperti mana yang ditekankan oleh Tuan Pengetua, iaitu adab dahulu, barulah ilmu. So, bila kita melancarkan program seperti ini, tentulah kita akan mengadakan pelbagai aktiviti dan program selepas pelancaran ini. Contohnya, Sambutan Hari Jadi, kita akan melakukan setiap 2 bulan sekali, di mana ia merangkumi kepada semua orang pelajar daripada Januari hingga Disember. Begitu juga untuk amalan Mentor Menti, kita akan jalankan modul Mentor Menti setiap bulan pada minggu ketiga. Manakala macam amalan Guru Penyayang pula, kita akan amalkan setiap hari menyambut pelajar di depan pagar sekolah. Okey, setiap guru dan guru bertugas, barisan pentadbir dan guru kaunseling sendiri juga akan berada di bahagian hadapan sekolah untuk mengalu-alukan kehadiran pelajar. Dan tentunya ada waktu tertentu, kita juga akan memberikan cenderawasih kepada pelajar sebagai tanda penghargaan kepada mereka kerana usaha menghadirkan diri setiap hari ke sekolah. Begitu jugalah dengan Jom ke Sekolah. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu meluangkan masa dengan kita. Maka itu jelah pada hari ini. Saya harap anjuran program bimbingan dan kaunseling ini memberi manfaat. Sekian dari wartawan